Hari ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana cara untuk kita cek dan juga untuk cari punca kenapa aircon kereta kita kurang sejuk. Jadi, kalau aircon kereta anda tak sejuk, relax. Jangan gelabah. Check dulu 5 poin yang saya dah nyatakan dalam video ini. Aircon kereta anda dah mula rasa suam. Kalau dulu, masa kita beli baru dulu, tekan nombor 1 atau speed nombor 2, dah cukup dah. Memang rasa sejuk dan rasa selesa. Tapi sekarang, bila buka full, hanya rasa angin je. Relax. Jangan terus pergi bengkel. Kadang-kadang, masalah aircon tak sejuk ni disebabkan oleh benda simple je. Kalau aircon kereta kita tak sejuk, apa yang kita nak kena buat dulu? Video kali ni saya akan kongsikan macam mana ataupun apakah cara yang kita sendiri boleh buat di rumah untuk kenal pasti apa masalah aircon kereta kita tak sejuk. Pertama, mungkin cabin filter ni kotor. Cabin filter ni tugas dia untuk menapis kotoran ataupun debu yang ada dalam udara supaya tidak menempel ataupun tidak mengotorkan cooling coil kereta kita. Kalau cabin filter ni kotor, contohnya tengok. Contoh cabin filter kotor, apa yang akan berlaku ialah angin tak akan boleh melepasi cabin filter ni dengan cantik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kompresor kita cantik, tapi angin yang keluar dekat blower tu laju ataupun tak kuat. Sebenarnya untuk cek cabin filter ni okey ke tak, anda boleh buat sendiri di rumah. Saya nak tunjukkan cara-cara dia. Contoh yang pertama, biasanya cabin filter kita berada di belakang box ni. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tanggalkan box ni. Lepas kita tanggalkan box, kita tengok di belakang ini, nampak di sini ada satu yang boleh buka macam ni. Satu panel pintu ni yang boleh buka macam ni. Kemudian kita buka panel ni. Di belakang dia kita boleh tengok ada cabin filter ni. Kita tarik keluar je macam ni. Tengok cabin filter ni keadaan dia macam mana. Kalau berhabuk dan kotor, kita boleh bersihkan. Ataupun kalau dah teruk, tolong tukar cabin filter yang baru. Harga dia pun tak mahal, lebih kurang dalam RM10 hingga RM40-50 ikut jenis kereta. Kedua, mungkin gas aircon kita kurang disebabkan oleh ada kebocoran. Sama ada kebocoran yang serius ataupun yang halus. Jadi, apa kita perlu buat ialah kita kena cek ataupun periksa pipe aircon tu. Contohnya di sini, sama ada terdapat kesan-kesan minyak keluar. Kalau ada kebocoran berlaku, kita boleh nampak ada kesan-kesan minyak yang keluar di kawasan pipe-pipe yang ada dekat kawasan enjin ni. Ketiga, tolong cek keadaan fan motor kita atau kita panggil kipas aircon. Sama ada kipas ni berpusing dengan laju ataupun dah lemah ataupun langsung tak berpusing. Kipas aircon ni tujuan dia untuk bebaskan haba supaya kita punya kondenser tu menjadi sejuk balik. Kalau kipas ni dah rosak, sebab tu kereta kita akan rasa panas, terutamanya bila kita berhenti ataupun dalam traffic jam. Cara untuk cek kipas aircon ni senang je. Anda buka bonet macam ni. Lepas tu anda onkan kunci. Kemudian onkan aircon kereta kita. Lepas tu tengok kipas ni berpusing ke tak. Fan motor ni berpusing ke tak. Kalau dia berpusing, kena tengok dia berpusing dengan laju atau dia berpusing dengan perlahan ataupun dia langsung berpusing. Yang keempat, kalau kondenser kereta kita kotor ataupun kemek, memang boleh menyebabkan aircon kereta kita kurang sejuk ataupun rasa suam-suam. Apa yang berlaku, kondenser kereta kita tu dia tidak boleh membebaskan haba dengan cekap. So, hasilnya haba terkumpul di kawasan kondenser kita dan itulah yang menyebabkan aircon kereta kita rasa tak sejuk ataupun suam-suam saja. Tapi kalau semua tanda yang saya nyatakan awal-awal tadi semua cantik, ini kemungkinan kompresor kereta anda tu dah lemah. Cara yang paling senang macam mana kita nak cek kompresor kita dah lemah atau tak, anda boleh buat sendiri di rumah. Anda cuba onkan kunci, start enjin macam biasa, buka aircon, lepas tu cuba tekan pedal minyak dan hold sekejap. Cuba rasa angin kereta tu ataupun suhu aircon tu semakin sejuk tak?
Kalau suhu aircon tu rasa semakin sejuk, anda cuba lepas minyak balik. Bila anda lepas minyak balik, suhu tu kembali jadi suam balik, itu kemungkinan menunjukkan kompresor anda dah lemah. Kadang-kadang punca aircon tak sejuk ni mungkin sebab cabin filter je ataupun kondensor yang kotor je. Jadi semua ni kita boleh buat sendiri di rumah. Tidak perlu pun kita pergi bengkel. Kalau anda suka dengan video ini, tolong like, share dan subscribe channel kami untuk video yang seterusnya.